Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, dalam episod lepas, kita dah bincang tentang mekanisme tindakan racun, cara racun bekerja pada sasaran dia. Tapi hari ini kita nak pergi satu tahap lebih mendalam, macam mana perosak tu boleh jadi kebal atau dalam istilah sains, rintangan ataupun berlakunya resistance. Fenomena ni bukan benda baru, tapi tiap tahun semakin banyak laporan. Ulat, lalat, kutu daun, bahkan rompai, semua dia makin tahan racun. Dan masalah ni bukan sekadar rugi hasil, tapi juga mengugat keselamatan makanan negara. Jadi persoalan besar dia, macam mana rintangan ni boleh muncul secara genetik? Mari kita kupas pelan-pelan. Sebelum kita kupas dengan lebih lanjut, apa kata kita intro dulu? Okey, pertama sekali kita kena faham, dalam setiap populasi perosak ada variasi semula jadi. Makhluk yang hidup tak serupa, semua 100% serupa. Tak. Dia tak berlaku macam tu. Ada yang lebih cepat membiak, ada yang jenis tahan panas, ada yang jenis secara kebetulan dia tahan racun-racun tertentu. Cuba bayangkan, dalam sejuta ekor serangga dalam satu ladang, kalau 0.1% daripada dia tahan racun, dah 1000 ekor. Bila kita sembuh racun sama berulang kali, 999,000 ekor yang mati, tapi 1000 ekor dia kebal dan tetap hidup, membiak dan hasilkan generasi yang baru yang juga kebal macam dia. Dalam beberapa musim, populasi baru ni akan menjadi dominan. Dan dalam masa tu dah baru kita cakap, racun ni dah tak jalan lah. Selalu pernah tak cakap macam tu? Tapi sebenarnya, most probably bukan sebab racun tu lemah, sebab dia orang dah test dah, dia orang dah buat kajian macam-macam dah, dah R&D macam-macam dah untuk hasilkan racun tersebut. Sebenarnya dia bukan racun tu lemah, sebenarnya perosak tu ataupun serangga tu yang berubah. So kita pergi kepada jenis-jenis rintangan genetik. Dalam sains, rintangan ni boleh datang daripada beberapa mekanisme genetik yang utama. Yang pertama adalah target site mutation, iaitu mutasi gen yang menyebabkan tapak sasaran berubah. Jadi racun tak boleh lagi lekat pada enzim atau reseptor yang asal. Contohnya, serangga tahan pyrethroid sebab sistem saraf dia dah ubah sedikit bentuk protein sodium channel dia. Nampak tak kat situ? Yang kedua adalah jenis metabolic resistant. Iaitu serangga dia akan hasilkan lebih banyak enzim yang pecahkan racun sebelum sempat bertindak. Biasanya melibatkan enzim esterase, P450 dan glutathione S-transferase. Dia macam bila kita sembuh racun, dekat badan serangga tu dia dah ada enzim tu, dia rembeskan cepat-cepat enzim tu bila dia detect kena racun tu, untuk dia pecahkan racun tu siap-siap supaya racun tu tak berfungsi dekat badan dia. Nampak tak dekat situ? Itu adalah metabolic resistance. Yang ketiga adalah penetration resistant, iaitu dia jenis dinding luar. Yang orang kata pasal lilin badan, lilin serangga dan sebagainya tu kan, itulah dia. Dinding luar kutikel yang jadi lebih tebal ataupun kurang telap, susah tak tembus. Jadi racun tu susah sangat nak masuk, disebabkan adanya dinding luar kutikel yang sangat-sangat kebal ni. Okey, yang keempat adalah behavioral resistant, iaitu perosak belajar cara nak elak kawasan yang beracun. Contohnya jenis lalat elak hinggap di tempat yang semburan, ataupun serangga kita dah tahu dah bila kita nak sembuh racun, macam mana bau tempat kita tu kalau dah diracun. Dia akan elak daripada situ. Dia belajar untuk adapt dalam situasi semasa. Itulah keempat-empat jenis-jenis resistant yang ada dekat serangga ataupun perosak. Dan yang paling menariknya,
Dalam satu populasi boleh ada lebih daripada satu jenis rintangan serentak. Sekarang kita tengok dari sudut dinamika populasi. Bila racun digunakan secara intensif, ia bertindak sebagai tekanan pemilihan, iaitu selection pressure. Hanya yang tahan hidup dan membiak. Dalam istilah evolusi, kita sebenarnya sedang latih perosak untuk jadi lebih kuat. Kita sendiri yang buat benda tu jadi lebih kuat. Kita yang latih dia. Kalau semburan terlalu kerap, tanpa rotasi kumpulan racun atau dos yang betul, kita sebenarnya mempercepatkan lagi proses evolusi ni. Tambahan pula, perosak yang membiak cepat seperti afid, seperti thrips, seperti lalat buah boleh menghasilkan berpuluh generasi dalam setahun. Berpuluh generasi bukan sikit, berpuluh generasi dalam setahun. Maknanya dalam masa yang singkat, perubahan genetik boleh merebak dengan begitu pantas. Selain genetik, ada juga beberapa faktor luaran yang mempercepatkan lagi rintangan ataupun resisten ni. Yang pertama adalah overlapping crop. Faktor overlapping crop. Bila tanaman kita tak pernah berhenti perosak, dia akan dapat sumber makanan sepanjang tahun. Setiap tahun, setiap masa, tak kira panas, hujan, apa semua, dia sentiasa mendapat makanan yang mencukupi. Yang kedua adalah disebabkan penggunaan racun yang sama secara berterusan. Yang ketiga adalah teknik semburan separuh dos. Racun dia jadi tak cukup kuat untuk bunuh semua, tapi cukup untuk ajar yang lemah supaya cepat adapt dengan racun kita. So janganlah sekali-kali meracun separuh dos. Better fullkan dos, ataupun kalau kata dah tak berjadi, naikkan sikit dos. Itu lebih bagus daripada kita main separuh dos. Yang seterusnya adalah kurang kawalan biologi semula jadi. Contohnya, bila kita racun, semua musuh semula jadi, predator serangga ni kita bunuh sekali. Jadi, bila semua ini berlaku serentak, populasi perosak cepat dapat menyesuaikan diri dan akhirnya ladang kita jadi pusat pembiakan resisten. Kita pusat pembiakan serangga ataupun perosak yang dah resisten. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian yang seterusnya, iaitu bagaimana rintangan ni ataupun resisten ni boleh tersebar. Okey, sekarang bayangkan perosak ni dia boleh terbang. Dia boleh dibawa angin ataupun berpindah dari ladang ke ladang. Gen rintangan yang muncul di satu kawasan boleh merebak ke kawasan lain. Inilah sebab rintangan bukan masalah individu petani, tapi sebenarnya dia masalah komuniti pertanian. Okey, sebab tu penting ada pelarasan antara ladang. Antara ladang ni, ladang A, ladang B, ada pelarasan yang sepatutnya dilakukan yang tak dilakukan di negara kita. Akibat dia, kalau satu kebun dia jenis pakai racun berulang, dia akan menyebabkan kebun-kebun lain pun terjejas juga, walaupun kebun lain ikut SOP yang betul. Nampak tak? Okey, jadi bagaimana kita nak lawan balik evolusi ni? Macam mana kita nak hindarkan daripada evolusi serangga yang dah kebal ni? Okey, yang pertama adalah yang saya dah cerita minggu lepas, yang saya dah cerita dalam video yang sebelum ni. Kalau siapa belum tengok, boleh tengok dulu. Iaitu yang pertama adalah rotasi mode of action. Kita tukar kumpulan racun ikut kod IRAC, ikut kod FRAC, ikut kod HRAC. Okey? Yang kedua adalah kita gunakan ambang ekonomi. Kita sembur hanya bila populasi perosak tu dah melebihi tahap kritikal. Kalau kita tahap dia biasa-biasa, kita sembur biasa dulu. Okey? Jangan terlalu intensif. Yang ketiga adalah untuk gunakan racun campuran, premix. Dengan mekanisme atau mode of action yang berbeza. Tapi kena test dulu. Racun yang kita premix tu boleh bersama ataupun tidak. Nanti kita bincangkan dalam video yang lain. Okay. Yang seterusnya adalah kita elakkan semburan separuh dos. Dan semburan rutin tanpa sebab. Kita racun. Kenapa kau racun?
Entah, aku racun je. Itu tak boleh guys, tak boleh. Kita kena ada sebab kenapa kita racun. Okey? Kunci utama, jangan beri tekanan berlebihan kepada genetik perosak. Kita tak boleh hentikan evolusi, tapi kita boleh perlahankan dia. At least kita tak mengajar dia dengan lebih pantas. Lama-lama dia akan menjadi satu benda yang kita dah tak dapat kontrol. So kesimpulan dia, rintangan ni ataupun resistor ni bukan berlaku semalaman. Ia hasil gabungan saiz genetik, tekanan lapangan dan tabiat kita sendiri. Semakin kita faham cara ia berlaku, semakin bijaklah kita untuk merancang kawalan dalam kebun kita. Kalau episod lepas kita belajar cara racun bertindak, episod ni kita belajar pula kenapa perosak tu boleh bertindak balas. Jadi jangan lupa rotasi racun, kawal penggunaan dan sentiasa belajar ataupun sentiasa learning. Kerana dalam dunia pertanian ni, yang paling cepat menyesuaikan diri itulah yang menang. Okey? Terima kasih yang mendengar. Terima kasih yang stay video ni sampai habis. Kalau korang rasa video ni ataupun episod ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan komen topik apa yang korang suka untuk saya kupas. Mungkin kita boleh bincang tentang integrated resistor management pula. Mungkin kan? Kita tak tahu kan? Okay, so jumpa dalam episod seterusnya. Thanks for watching. Bye. Salam jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.